Salam guys, salam lestari, salam organik. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara bancuh baja organik Bio One Plus untuk pokok-pokok yang sekeliling rumah, pokok-pokok cili ke kalau ada, kalau hampa ada tanam pokok cili keliling rumah ataupun pokok-pokok daun kunyit ke, pokok-pokok serai ke, apa-apa pokok lah yang keliling rumah sekadar kecil-kecilan, korang boleh gunakan baja organik 1 liter ni, okey, dengan menggunakan pam yang 1.5 liter macam ni, okey. Cara bancuhan mudah dia. Kenapa saya pilih organik? Sebab organik lebih selamat, lebih orang kata apa, berkesan lah pada tanaman ni, okey. Bila menggunakan baja organik ni, dah tak payah dah kita nak menggunakan NPK yang ikut nombor tu 16 ke untuk buah, 15, 15. Untuk batang sekian-sekian belas apa nombor dia. Tak payah. Kalau baja organik dia dah siap dah. Daripada akar sampailah ke daun, sampailah ke buah, sampailah ke pucuk, sampailah ke batang, dia dah siap lengkap dah. Okey. Itulah kelebihan ni baja organik, okey. Dah tak payah nak pening-pening kepala untuk kita bancuhkan dengan untuk kita apa, baja kalau baja batang sekian-sekian nombor dia, baja buah sekian-sekian nombor dia, tak payah dah. Itulah kelebihan baja organik, okey. Jimat, mudah bancuh, mudah kerja, okey. Okey, mari kita tengok. Okey, untuk 1.5 liter macam ni, saya gunakan sebanyak 1 tudung lah. Kalau nak lebih pun tak apa sebenarnya kan. Jadi nak lebih bagi padu lagi, bagi khasiat. Lebihnya kita pun jarang-jarang nak balik nak apa, tak berbaja dekat pokok dekat kampung ni, kita bagi lebih tak apa. Kita bagi dalam 2 tudung tak apa, tak ada masalah. Baja organik Bio One Plus ni memang bau dia sangat-sangatlah busuk. Tapi dia hasil dia padu, okey. Sebab dia campuran menggunakan bahan-bahan ni lah, okey. Tinja kelawar, kulit nenah, kulit udang. Tapi hasil dia padu. Sebab tinja kelawar tu, taik kelawar tu, biasanya kita dengar orang gunakan baja apa, taik ayam, taik lembu kan, taik kambing. Tu biasa, tu normal. Tapi tinja kelawar ni jarang-jarang orang guna, jarang-jarang orang tahu. Dan tinja kelawar nak dapat bukannya senang guys. Memang nak dapat tinja kelawar, bayangkanlah hampa nak cari tinja kelawar kat mana dah. Tentulah nak di dalam gua, tempat yang kelawar tidur kan. Memang susah lah nak dapatkan tinja kelawar, okey. Jadi cara dia, okey, pokok cili daripada depan rumah ni kan, dekat pokok cili yang macam tu, goncang dulu. Okey, bila dah goncang, tepang dulu lah. Bagi baja tu naik. Kemudian cara mudah dia, kita sembur saja di pangkal pokok macam tu. Okey. Bagi dia baja lebih sikit. Ini pun kita sembur juga di pangkal pokok, okey. Cara mudah. Kita tengok hasil dia macam mana. Kita bagilah. Okey. Sekian dulu untuk kali ni punya cara bancuhan baja organik. Okey. Inilah dia baja organik yang saya gunakan, sesuai untuk segala jenis tanaman lah. Tak kira pokok buah-buahan ke, pokok sayuran ke, pokok durian ke, pokok sawit ke, boleh. Okey. Kalau pokok sawit saya gunakan yang 25 liter tu lah, yang besar tu lah. Tapi tak ada kat tangan saya sekarang. Okey, kalau setakat pokok kecil-kecil tepi rumah tu, saya gunakan 1 liter ni lah. Okey. Semoga bermanfaat lah untuk video kali ni. Bancuhan baja organik, okey.